amilihi. Jadi maknanya hal itu sifat pada tuanya, tuai hal. Tu. Jadi hal tu pun sendiri sebenarnya ialah sifat bagi tuai hal. Dan dia juga merupakan qaid bagi amilnya, amil kepada hal. Ya, amil kepada hal, amil kepada hal itu makna fi'il. Amil kepada hal itu makna fi'il, itu maknanya hal itu satunya dia tu sifat bagi tuai hal. Ya. Cuma dia tak panggil sifat lah. Jadi hal itu menempati. Hal itu menempati sifat bagi tuai hal dan juga qaid. Makna ikat, makna qaid ni makna kalau bahasa Melayu makna qaid pada amilnya. Amil kepada hal. Amil kepada hal itu makna fi'il lah. Tu. Jadi kalau begitu wa bihadza takriri, dan dengan takrir ini, dengan huraian ni, huraian kata li annahu halum min fa'ilin fa'ili ja'a tu. Dari annal hala maknanya wasfun li sahibihi wa qaidun fi amiliha zahara tawdihus sifati lil mausuf. Jadi zahirlah menereke akan sifat bagi mausuf. Jadi sifat tu tujuan nak jadi witri, nak idah bagi mausuf. Jadi dengan susunan takrir saat ni tu. Tu. Ana makna susunan tasrif maknanya li'annahu kerana bahasanya ja'a bitah itu adalah hal daripada fa'il ja'a. Itu itulah fa'il ja'a tu makna nabiyun. Maka itulah panggilan hal itu pula wasaf bagi sifat bagi tuai dia, tuai hal dan qaid bagi amilnya. Maka itu sebagai orang panggil menjadikan nyata jadi zahirnya taudih sifat bagi mausuf. Tujuan makna sifat tu nak taudihkan mausuf, maka itu berlaku dengan secara nyata dengan keterangan sebagaimana tadi. La'annahu lam ya'ti nabiyyun, kerana bahawasanya lam ya'ti makna la'annahu al-hal wa sya'an. Kerana bahasanya sya'an itu kita lihat kepada fi'ilnya, fa'il dia adalah ibraz, mana barizun, mana nabiyyun. Maka dalam domain li'annahu tu itu dia tidak kembali kepada mana-mana. Itu kerana bahasanya sya'an lam ya'ti nabiyyun, tidak datang oleh satu nabi pun bitauhidi dengan tauhid, tidak datang oleh satu nabi dengan tauhid fi hali khuluwid dini anit tauhid, pada ketika tak ada sikit rabuk agama yakni sunyi agama daripada tauhid, tak berlaku mana-mana nabi ketika dia datang kepada umat dia yang mana sunyi daripada tauhid illa nabiyana, malaikat nabi kita seorang aja sallallahu alaihi wasallam. Malaikat nabi kita hok mari kepada umat tak ada tauhid. Tu dia. Adapun nabi-nabi yang lain maknanya masa mereka datang itu tauhid doa dah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia mari dengan tauhid tak ada tauhid lagi. Tak ada tauhid masa. Bukan tak ada makna tauhid tak ada, hilang dah tauhid. Dengan sebab manusia berubah apabila mati wafat Rasul, bila singgah lama daripada Rasul dia jadi berana semula. Jadi manusia mula lari semula daripada ajaran agama. Malaikat ada penting-penting, tapi itu pun dengan pattern, dengan cara mereka sendiri. Seperti kita kata tawaf dengan cara telanjang itu ikut sedar lah. Cara agama syariat tu dah jadi berubah. Tauhid tak ada masa jahiliah. Nabi datang satu rasul, masa Nabi dilantik jadi rasul, maka Nabi makna 40 tahun selepas daripada tahun gajah Nabi dilahirkan, tambah satu umur 40 tahun Nabi, masa tu di Makkah tidak ada tauhid. Maksudnya tidak ada pegangnya tauhid dan amalan tauhid penduduk Mekah. Tu. Jadi yang Nabi berdepannya ialah dengan tasyri'. Ni dia lebih payah lah sebenarnya. Nak kiki buat tasyri' ni lebih payah daripada taktil. Taktil Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Lepas tu kejadian alam ini dia berlaku begitu. Satu masa demi satu masa, jadi satu babak demi satu babak, satu perkara lepas satu perkara, dia jadi dengan sendiri.
Gitu. Akal kita tolak mentah-mentah, mana boleh. Benda tak ada, lepas tu dia jadi dengan siri dia, mana boleh. Akal tak terima. Akal yang sihat, yang waras tak boleh terima. Tu. Tapi ada orang. Dia sebenarnya Allah Ta'ala ada bubuh dah dalam naluri setiap manusia. Sebenarnya ketika kata ada pencipta alam ni. Tapi oleh kerana kehidupan manusia dan kepentingan yang nak diraih oleh mereka itu, maka mereka menafikan Tuhan, menafikan agama. Menafikan Tuhan sebab kalau ada Tuhan, ada agama, susah kehidupan mereka. Jadi etis ini dia panggil kebebasan mutlak. Tidak ada apa-apa peraturan. Liberalisme adalah alat dia, ejen dia. Sebagaimana Kristian alat ejen kepada Yahudi. Karena Yahudi bukan agama dakwah. Yahudi agama untuk orang Yahudi, bangsa Yahudi saja. Mana boleh orang lain masuk agama Yahudi. Cuma mereka nak merosakkan akidah umat Islam. Supaya umat Islam itu makna akidahnya habis berterabur Tapi tidak boleh masuk sebab dia bukan agama dakwah. Kristian agama dakwah. Dan Kristian itu juga didirikan oleh seorang Yahudi nama dia Paulus. Bukan sebagaimana dalam pengajian ilmu perbandingan agama, muqaranatul adyan mengatakan Nabi Isa pengasas kepada Kristian, itu tak betul, salah. Tu nyanyi kita umat Islam dia ambil maklumat yang salah Duk berasa kata Nabi Musa pendirian, tidak padahal mereka semua tu Islam. Itu kenyataannya dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah Jadi orang Yahudi yang mendakwa ambil daripada Nabi Yakub ataupun anak-anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub mengatakan nahnu wa nahnu muslimun idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang dipanggil sebagai Bani Israel semua pakat mengaku kata agama Islam. Lepas tu kalau mengaku mengambil daripada anak-anak Nabi Yakub Bani Israel, agama Israel juga bukan Yahudi. Jadi tak betul. Tu kita maknanya kita kena peka juga maklumat sebab zaman kita sekarang tu maklumat info dia sampai laku kepada kita bahkan tahun 97 anda ingat lagi anda mengajar ada seorang ustaz menedahkan pada masa tu. Pada masa tu internet tu tak berapa rancak lagi. Ada dah dalam internet mana surah Al-Muslimun. Surah Al-Muslimun. Yang akhir mana ada surah Al-Muslimun, perkataan Muslimun memang ada, Al-Mu'minun ada lah surah Al-Mu'minun. Yang akhirnya ayat-ayat dia menuju kepada mempertuhankan Nabi Isa AS. Dan zaman kita sekarang itu tak pelik lah. Dan pernah berlaku orang panggil sekitar tahun tu juga di sebuah sekolah Arab. Maknanya seorang pelajar perempuan. Ni nak royak bahagian akidah ancaman kita nak royak makna kita ni makna etis. Itu dia ada bergerak, gerakan etis. Jadi gerakan etis kerana orang panggil etis itu sendiri adalah kemerdekaan, kebebasan. Tidak ada apa-apa undang-undang, peraturan apapun. Undang-undang yang paling basic ke keluarga pun tak ada. Ayah, mak, anak, semua tu manusia. Jatuh tak ada kira berlaku. Punuh. Dan liberalisme itu adalah sebenarnya menuju ke arah tu. Kerana liberalisme ni dia buka. Dia panggil skru-skru Islam. Pelonggar. Untuk membolehkan apa saja. Dan akhirnya akan pergi ke situ juga. Dia jadi ajen. Ini cerita makna seorang pelajar perempuan sekolah Arab. Dia masuk dari tandah. Ada dua orang pelajar lain masuk juga. Dia terselok khimar dia. Nampak ada salib, rantai salib. Dua pelajar saat ni pun pergi lapor kepada guru. Guru panggil tak berdegih, tak boleh nak basuh. Terpaksa panggil sain dia daripada sekolah Arab yang lain. Itu berlaku. Waktu yang dapat dikesal. Mana dia pakai salib ni tak ada apa. Dia bila dia telah ditering dah, maksud dia boleh berhujah dengan ustaz. Ustaz tak boleh nak. Kalau tak boleh nak itu. Dengan hujah-hujah dia. Ni orang Kristian kau apa tak cara apa jangan ingat dia teologi dia pun hebat-hebat juga kita tak berani nak pergi orang panggil masuk ke berjumpa Jadi maknanya walaupun akidah mereka sesat tapi cara dia ada sistem namanya sebab itulah kita ni kena memperdalamkan ilmu akidah tu tauhid, memperbanyak jadi kita kena tahu musuh-musuh kepada tauhid tu apa dia. Sama ada ta'til ataupun tasyrik. Ta'til tu tak ada, tasyrik tu ramak. Betul mana ta'til tu tak betul, betul mana tasyrik tu tak betul. Dan betul mana tauhid tu betul. Maknanya kita kena jelas. Aqidatul tauhid ialah aqidatul adil, akidah yang adil antara dua hujung yang melampau. Jadi Nabi
Nabi ni hadir ke orang panggil dalam masyarakat jahiliyah dalam keadaan manusia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lagi soal nak memperkenalkan Tuhan, bahasanya Tuhan ni ada tidak. Memang mereka mengaku mereka Tuhan tu ada. Tapi konsep Tuhan mereka Tuhan agama. Itu tidak betul. Jadi kita berhadapan makna tasyrik pun ada, zaman ta'til pun ada. Ke arah makna liberalisme pun itu yang kita buat perhatiannya begitu. Akhirnya dia pergi ke mana tu? Kalau dia gigi akhirnya buka. Kan orang panggil liberal itu makna tentang kebebasan, kemerdekaan beraktivitas. Tapi dengan cara kefahaman mereka. Mana sehingga orang-orang liberal ni dia begitu sangat cemburu kepada para alim ulama. Cendekiawan, orang educator, orang-orang yang otak geliga lah. Dia sangat cemburu kepada alim ulama. Apa dia cemburu? Sebab dia tengok ulama diraihkan oleh manusia. Mereka orang cerdik, orang bijak tapi tak mendapat perhatian manusia. Dia cemburu. Dan mereka mempertikaikan mengapa mentafsirkan agama, mentafsirkan Quran menjadi hak eksklusif kepada para alim ulama. Maknanya mereka juga orang cerdik, mereka juga boleh tafsir agama. Itu sembahyang itu sudah dilaungkan untuk mewajarkan mereka untuk nak mentafsirkan agama dan juga Al-Quran mengikut fikiran mereka. Karena mereka terdiri pada orang bijak-bijak. Itu kita jangan tertipu daya. Maksudnya orang panggil di sana nak tafsir Quran, nak tafsir agama, dia kena tahu agama, kena ada qawaiduddin. Agama tu dia ada kaedah-kaedah dia. Supaya kita tidak tersasul. Orang panggil dalam apa bidang sekali makna syariat sekalipun, tasawuf sekalipun. Begitu ramai orang tersasul dengan sebab agama. Dan ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang tertipu daya dengan ilmu nahwu, dengan ilmu sarah, dengan ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf, sekalipun dengan ilmu akidah. Tertipu daya. Tertipu daya ilmu nahwu. Start daripada awal sampai ke sudut ngaji nahwu. Nahwu ni alat. Dia bukan maksud. Tu. Jadi begitu orang maknanya fiqh, apa semua. Tertipu daya. Tertipu daya itu Imam Ghazali dia setuh laku. Makna supaya kita ni tidak jadi, orang panggil, mansa atau makna tertipu daya lah dengan ilmu-ilmu ni. Perasaan kita ni, kita ada perasaan akhirnya tujuan Gabriel ilmu akidah tauhid, tujuan Gabriel ilmu syariat, tujuan Gabriel ilmu tasawuf. Tu tak tahu tujuan. Dan apatah lagi dengan kehidupan kita zaman sekarang, zaman pamer memamer, zaman tonjol menonjol, zaman nak jadi popular zaman tu. Maka orang yang mengaji agama pun boleh jadi tersesat juga, dia punya matlamat dia dan akhirnya perjalanan jadi tak betul. Baiklah, itulah yang dihadapi oleh Nabi. Kita kena faham. Nabi berhadapan dengan Gabriel makna tasyrik. Nabi berhadapan dengan syirik. Jadi tidak ada satu orang Nabi semasa mereka dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suasana masyarakatnya tidak ada tauhid, tak ada. Semuanya ada dah, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi berada dalam masyarakat yang kuat kesyirikannya. Nak boleh buat fikrah syirik, pegangnya syirik ni bukan mudah. Lepas tu nak masuk tauhid tu bukan mudah. Jadi begitu Nabi datang kepada manusia dalam keadaan tidak ada tauhid. Di situ. Qala Allah Ta'ala ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Hai ahlul kitab, sesungguhnya datanglah akan kamu oleh seorang rasul, oleh rasul kami, utusan kami untuk menyatakan bagi kamu di atas fatrah, di atas ketinggalan daripada rasul-rasul, makna tak ada rasul, minar rusul, menyatakan maknanya tauhid. Tu. Qala wa qawluhu jaa ay arsalahu Allahu lithiqalaini. Kata musannif jaa itu ay arsalahu Allahu, mengutus akan dia, akan rasul oleh Allah lithiqalaini, bagi dua yang berat, ala ra'sil arba'ina, bagi dua yang berat juga dia, jin dengan manusia. Jin dengan manusia ni dipanggil sebagai as-siqalani, dua yang memberatkan bumi. Dengan Gabriel, dengan maksam, dengan dosa. Makhluk ipan dosa, jin dengan manusia. Jadi manusia ni dipanggil as-siqalani. Jadi Allah Ta'ala utus Rasul
bagi athiqalani, bagi jin dan manusia. Ala ra'sil arba'ina, di atas kepala 40 tahun. Yakni umur Nabi ni 40 tahun. Wali-walinya gitu. Umur 40 tahun. Ha, tu dia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun jadi rasul. Wakil dikatakan ala awalil ahadi wal arba'ina. Kata ke pula di atas permulaan 1 dan 41. Tingkah sikit je 40 tahun. Mana ada kata 41. Wasahihu annal wahya fil manami. Hak sahihnya bahasanya wahyu pada masa tidur. Nabi ni dapat wahyu masa tidur. Kana fi Rabiul Awal. Hak yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tidur adalah dia pada bulan Rabiul Awal. Wa itiyanil Jibril fil manan annal wahya mana wa anna itiyana Jibril atau pada al wahya, dan datangnya Jibril yaqazatan secara yaqazah, secara jaga lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lah, bil Quran, dengan Quran, kana fi Ramadan, adalah ia pada bulan Ramadan. Hak Nabi dapat wahyu secara mimpi itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamanil Awal, Jamanil Akhir, mana lama tu sebelum daripada bulan Ramadan. Rajab, Syaban. Jadi hak Jibril datang kepada Nabi secara jaga-jaganya ialah dengan Quran, ialah pada bulan Ramadan. Qala waqtulifa hal Rabiul Awal alladhi ja'alahu al-wahyu fihi manaman wa awalul arba'ina. Situ awil ahadi wal arba'ina. Tu tepat jadi khilaf. Diperselisihkan oleh ulama, adakah bulan Rabiul Awal yang datanglah baginya, yang datang Jibril bagi Nabi itu, yang datanglah baginya bagi Nabi oleh wahyu fi Rabiul Awal tu manaman, mana tidur, mana mimpi, huwa awalul arba'ina, ialah huk mula-mula umur Nabi 40 tahun. Awil ahadil wal arba'ina, ataupun 41 tahun. Khilafum mabsutum, khilaf yang sangat panjang dan lebarnya, fi syarahil hadis, pada pensyarah hadis. Jadi pensyarah hadis itu begitu panjang lebarnya, berkhilaf-khilaf tentang 40 tahun ataupun 41 tahun maksud ni. Tapi kita biasa sebut mana 40 tahun. Wal hikmatu fi kaunin nubuwati ala ra'sil arba'in. Apa hikmah dia? Pada keadaan nubuah kenabian itu di atas kepala permulaan. Kepala makna permulaan. Permulaan 40 tahun. Apa 40 tahun? Bi anna indaha, kerana bahasanya di sisinya arba'ina tu kamalul aqli, sempurna akal, ialah di sisi 40 tahun. Wa kamalul quwwati, sempurna kekuatan kita, ialah umur 40 tahun. Dia naik daripada lemah kurang kuat ke muncak dia 40 tahun. Baik kekuatan akal, kekuatan sempurna kekuatan tubuh badan, umur 40 tahun. Walaisa hadzal amru mukhtassan bi nabiyina. Tidaklah perkara ini, yakni umur 40 tahun lantik jadi nabi itu ialah tertentu dengan nabi kita tu, tidak. Balil anbiya'u kadzalika, bahkan nabi-nabi lain pun lagu itulah juga. Balah tu juga, yakni dengan nubuahnya ialah pada masa 40 tahun. Illa malaikat Yahya wa Isa. Malaikat Nabi Yahya, Nabi Isa, dah nak 40 tahun lagi. Mana hayat mereka pun tidak siapa ni. Jadi melainkan Yahya dan Isa. Sebagaimana kita tahu Nabi Isa tu tak ada siapa 40 tahun hayat dia. Jadi mereka dua orang ni, nubuah mereka tu bukan ketika 40 tahun. Liqaulihi ta'ala fi haqqi Yahya, kerana firman Allah Ta'ala pada hak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya, kami datangkan akan dia, akan Yahya, akan hukum, yakni kenabian itu sabiyya, masa mereka tu masih lagi, masa Yahya tu budak lagi.
Ya wa qalu ta'ala fi haqqi Isa, dan firman Allah Ta'ala pada hak Nabi Isa AS, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, datang akan daku akan kita dan menjadikan akan daku oleh Allah Ta'ala nabiyah, kata Nabi Isa AS. Hakadzakilah, lagi itulah yang dikatakan wal haqu, hak semati hak sungguh benarnya, hatta Isa wa Yahya, sehingga Isa dan Yahya. Wa amma qaulu ta'ala wa atainahul hukma ay al-ilmu wal ma'rifatu la nubuwah. Itu firman Allah Ta'ala, wa atainahul hukma tu bukan mu'ra' jadi nubuwah dak, jadi nabi, tapi ilmu dan juga makrifah. Wa qaulu ta'ala wa ja'alani nabiyya minat ta'biri bil madi anil mustaqbal, ialah daripada takbir dengan bina madi, dengan fi'il madi, daripada mustaqbal, benda yang akan berlaku. Banyak dalam Allah panggil dalam Quran, Rabbana absarna wa sami'na, tu hidup cerita apa yang berlaku daripada masyar dalam kubur tu dengan fi'il madi, tapi benda tu tak berlaku lagi, benda tu akan berlaku. Tu banyak lagi tu. Li tahaqqukil usul, kerana tahakkuk hasil, tahakkuk ni semua sungguh berlaku. Apa yang Allah Ta'ala cerita ni menggunakan fi'il madi, kata kerja masa lampau, untuk menceritakan benda yang akan berlaku. Kalau istilah kita orang Kelantan, benda lampau ni dia panggil bagi. Bagi ni benda lampau. Kita berjumpa dengan orang tua, dia duk bagi kisah silam dia. Benda akan berlaku, orang tak panggil bagi. Bagi ni benda sudah duk. Yang tu banyak lah lagi tu makna dari Quran. Duk royak benda akan berlaku tapi dengan fi'il madi. Apa tu? Li tahaqqukil husul, tahakkuk husul, makna hasil benda tu pasti akan berlaku. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ka qaulu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ata amrullah, ata tu fi'il madi, ata amrullah, datang dah kau dok lagi. Tu mana tidak lagi, apa tu fi'il madi ke ata tu. Itulah dia panggil minat ta'bir bil madi anil mustaqbal. Satu kaedah ni, wa nufikha fis sur, wa nufikha fi'il madi juga ni, akan ditiup pada sur. Bukan sudah ditiup ni, sudah ditiup lagu mana, moga kita tak kiamat lagi ni. Tu Allah Ta'ala kata wa nufikha, mana fi'il madi tu, itulah dia panggil at-ta'bir bil madi anil mustaqbal. Awil makna ataupun makna ataupun takdirkan makna waja'alani nabiyya, itu minat ta'bir, satu minat ta'bir bil madi anil mustaqbal. Ataupun makna dia, makna waja'alani nabiyyan itu, waja'alani nabiyyan ay fi ilmihi, menjadikan Allah Ta'ala akan daku nabi itu pada ilmunya Allah Ta'ala. Tu bagaimana? Bi'ani tala'ahu Allahu 'ala al-lauhil mahfuz, bahawa Allah Ta'ala beri lihat akan Nabi Isa AS di atas lauh mahfuz. Begitu. Boleh juga dengan makna lagu tu. Jadi fara'a nafsah mamdudan ma'dudan, maka melihatlah Nabi Isa akan dirinya ma'dudan dibila minal anbiya. Allah Ta'ala beri peluang kepada Nabi Isa tengok di lauh mahfuz, hari pun tengok, oh aku pun termasuk daripada anbiya juga. Tu. Jadi wahayna idzin, dan ketika itu falam yurfa lis sama. Ketika itu, ketika kata waja'alani nabiyyan fi almihi bi an itala'ahu, Allah itu tidaklah diangkat ma rufi'a, wahina idzin falam yurfa, ketika itu maka tidak diangkat Nabi Isa lis sama, bagi langit, wa umruhu 33 sanatan kama kila, sedangkan umur dia 33 tahun sebagaimana yang dikatakan. Nak bukan umur 33 tahun diangkat ke langit tu. Kalau dengan makna saat ni, balis sahihu, bahagian sahih annahu, bahasanya Nabi Isa marufi'a, tidak diangkat akan dia ke langit, ila ba'da mudiyin, malaikat selepas berlalu sama ni nasanata minan nubuwah, berlalu 80 tahun daripada kenabiannya, bukan umur dia. Tu hasil.
dan wabak dan nuzulihi minas sama, selepas daripada turun Nabi daripada langit, ya aisyu ni hok akhir datang ni, hidup dia 40 sanatan, 40 tahun akhir zaman. Fayakunu umruhu mi'atun wa sittina, maka adalah umur dia 160 tahun. Jadi 80 tahun, kemudian dia angkat ke langit 40 tahun, kemudian turun hidup 40 tahun pula, jadi 180 tahun. Qauluhu bitauhid ay asyar'iyyu, tauhid yang dibangsakan kepada syarak, wahwa iaitu at-tauhid itu ifradul ma'bud, menunggalkan akan ma'bud, menunggalkan akan yang disembah bil ibadah. Maknanya menunggal makna buat ibadat hanya kepada ma'bud tu saja, ma'atiqadi wahdatih, serta i'tiqad senyanya Allah, zatan nisbah kepada zat, Allah Ta'ala pada zat, gitu. Allah Ta'ala pada zat, serta i'tiqad dia buat ibadat hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Tu dia panggil ifradul ma'bud bil ibadah, hanya buat ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja, serta i'tiqad keesaannya Allah Ta'ala pada zatnya. Allah Ta'ala tu pada zat, wa sifatin, dan pada sifat, wa af'alan, dan juga pada af'al. Yang ni Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al. Yakni bahawa ni zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun daripada banyak juzuk. Itu makna i'tiqad Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala satu. Zat Allah Ta'ala bukan bersusun daripada banyak juzuk. Kalau bersusun daripada banyak juzuk itu dipanggil kam muttasil pada zat. Muttasil dalamnya, munfasil luar. Muttasil ni makna domestik, nisbah kepada panggil diri. Kalau munfasil tu kira dengan hak lain, tu munfasil. Jadi kalulah Allah Ta'ala ni tersusun daripada banyak juzuk, bermakna itu dipanggil kam muttasil pada zat. Itu mustahil, muhalun ala Allah, mustahil di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak. Tu. Jadi tu makna so. Jadi bila kita menakirkan kam maknanya beberapa. Kam tu lah syiriknya. Kam tu makna syiriknya. Tu hak lawan kepada tauhid di sini. Makna syirik, hak istilah, hak guna ramai-ramai mana syirik. Kam di sini itu merujuk kepada syirik lah. Kam yang beberapa, makna 2 ke 3 ke, atau dia panggil kam. Kalau so dia tak panggil kam. Tu. Jadi Allah Ta'ala pada zat, dengan bahawa tidak adalah zat Allah Ta'ala tersusun daripada banyak juzuk, sehingga 2 juzuk pun tidak. Kalau begitu dia panggil berbila-bila juzuk tu kam muttasil pada zat, dan menafikan kata ada satu zat yang lain serupa bandingannya dengan zat Tuhan pun tidak juga. Tu dia panggil maknanya Allah Ta'ala pada zat juga. Yakni maknanya Allah Ta'ala menafikan kam munfasil pada zat. Munfasil ni sebab kepada yang lain. Zat yang lain daripada Allah Ta'ala ada hak serupa dengan zat Allah Ta'ala? Tak ada. Itu dia nafi, ternafi dengan sifat wahdaniyah. Af'al makna sifat pun balas tu juga. Sifat hak munfasil orang lain bersifat seperti sifat Allah Ta'ala. Hak muntasil maksudnya sifat Allah Ta'ala tu satu-satu juga. Tidak ada orang panggil makna kudrat, so iradat, so ilmu. Mana sifat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala satu, kudrat Allah Ta'ala satu. Kita tak, kudrat kita ni banyak. Kalau kita buat kerja hak mari habis dah kudrat kita. Jadi kita jawab, jadi itu berbila-bila. Sifat Allah Ta'ala so tak ada. Dan so pada af'al, sebagaimana lagi akan datang juga. Itulah perbuatan yang memberi bekas itu hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Itu so dah, dia tak ada. Kam muttasil pada af'al tu tak ada. Tapi ada juga ulama mengatakan ada dengan wajah yang tertentu. Maksudnya tu tak ada. Jadi 5 kam ataupun nekam bergantung kepada khilaf ulama. Tu. Fa qauluna ifradul ma'budi bil ibadah. Maka kata kami
menunggalkan ma'bud dengan ibadah, ai adamu tasyriki lahu, ketiada mensyirikkan baginya bagi Allah Taala fiha, padanya pada ibadah, zahiran wa batinan, yakni tidak syirik padanya hak zahir dan juga hak batin. Hak zahir dari segi kita menujukan amal ibadat itu ialah dengan pertolongan Allah Ta'ala, bukan hebat kita ataupun bisa kita tidur tu. Batin pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi berkah pada kita boleh ifratkan dia tu. Tu. Wa qaluna ma'atiqadi wahdatih, serta i'tiqad senya Allah Ta'ala, ay ma'rifata wahdatih, mengenali akan wahdahnya. Tu wahdahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senya Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al. Wal i'tiqadu huna, i'tiqad di sini, di sini fi hadzal bab atau fi hadzal kitab atau fi fannil aqidah, fi usuluddin. I'tiqad di sini huwa, iaitu al-jazmu, jazam. Jazam ni maknanya mati, putus. Tu. Tak berganjuk dah. Tak berganjuk. Jazam mana? Jazam al-mutabiqu lil haqi. Jazam yang membetuli bagi hak, mana kebenaran. Maknanya membetuli dengan kebenaran. Itu dia panggil mutabiq. Mana jazan yang mutabiqul lil haqqi, yang membetuli bagi hak. Hana bertidur dah. Kita nak kena jawab. Dalam 15 minit anak kita beradu rehat sebentar. Ada mana saat ni? Asyari' ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdatih dzatan wa sifatin wa af'alan. Sifatin tu jamak makna salin, jadi bagi bawah lah. Bagi atas tapi dengan kasrah. Jadi faqauluna, maka kata kita, kata kami, yakni syarih, ifradul ma'bud bil ibadah ay adamu syariki, ketiada syarik, mana menunggalkan akan makna ma'bud itu makna ketiada syarik ini rakyat kongsi, tidak ada syarik baginya bagi Allah Ta'ala fiha, pada ibadah. Tak ada yang kita kongsikan mana selain pada Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Wa qaluna ma'a i'tiqadin wahdatih, jadi ma'rifata wahdatih, mengenal i'tiqad, mana mengenal akan wahdahnya Allah Ta'ala. Wal i'tiqadu huna, i'tiqad di sini huwal jazmul mutabiqu lil haqq. I'tiqad di sini ialah jazam. Jazam ni maknanya putus hati. Itu makna jazam. Putus ni makna tak tukar. Kata Imam Ghazali begini, jazam ni seperti di wak misa ni, seorang yang menjazamkan satu perkara, maksudnya dia tak nak ogeh dah, dia tetap dengan keputusan dia. Itu dia panggil jazam. Misalnya seorang kata 2 tambah 2 ialah 4. Seorang lain kata tak betul, 2 tambah 2 5. Tak ada kira dah. Dia jazam itu dengan benda yang betul ke atau benda yang tak betul, tak ada kira. Dia kata 2 campur 2 5. Saat ni mula-mula kata dak pak. Gini, hok kata 5 saat ni kata aku boleh tukar tiai kayu tu, aku tunjuk kepada aku buat magic, tukar mana tiai kayu tu, tiai masjid tu jadi mah. Dia pun buat, dia jadi, tu hak izin. Lagi mana? 2 campur 2 5 dia. Dak pak juga. Tu dia panggil jazam. Tu jazam tak kira.
tidak tergugah dengan apa-apa ni. Walaupun orang buat benda yang luar biasa ni. Tapi jazam itu kalau tidak mutabik membetulkan dengan hak waqi'i amrul waqi' tu tak boleh lah. Macam Kristian ni. Kristian dia ada jazam, sebab tu payah kita nak agih dia sebab dia jazam ni. Jadi al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi. Mutabiq yang membetuli ni serupa dengan hak. Bagi hak ni. Orang Kristian mereka menganut faham taslis ni. Inna Allah salisu salasa, itu yang disebut oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada peribadi yang tiga daripada tiga kepribadian Tuhan. Tuhan ni, tapi dia orang Kristian ni dia auta. Dia kata tiga sebenarnya tahu makna so juga. Aku ambil benda tiga segi. Ada tiga bucu tapi so je ni. Dia main dia tukar semua. Sebab itulah maknanya ni kita tu kena tahu orang panggil cara jebok ke dia ni. Jadi ni maknanya jazam perkara yang mutabiq lil waqi'. Mana lil haqi, dengan benda yang sebenar. Maknanya bila kita kata satu benda mana bola tu bulat, itu mutabiq, mana membetul dengan imma bikashfin. Kata jazam mutabiq lil haqi saat itu ada kalanya dengan kasyaf, ilmu mukasyafah. Tuhan buka hijab untuk melihat haqaiqil asya', hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu dia boleh tengok. Allah Ta'ala buka. Tapi hak ni jagalah orang jahil, orang juhalat memang semua daripada dia baca kita dia berangi-rangi nak ilmu kasyafah tu. Nak ilmu kasyafah pun dia bukan mudah. Nak bersih hati mana cepat. Imam Ghazali buat perbandingan ilmu iktisabi. Kita belajar agama pandai dengan sebab kita belajar dengan mukasyafah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuci orang hati bukan ambil masa sebentar 10 tahun 20 tahun boleh tentu dapat cuci hati dengan sebenar suci. Jawab dia nya cepat dengan iktisabi, kita belajar ni. Tu orang jahil tu dia koya je ni, dia baca buku-buku tasawuf perangai nak kasyaf lah ni, mukasyafah. Dia ulama-ulama ni dalam kitab hikam pun ada sebab bahasanya ni orang yang sebenar itu dia tidak nak kepada benda-benda gaib lagu tu. Apa yang lebih penting bagi dia, Allah Ta'ala memperlihatkan bagi mereka itu aib diri mereka. Itu lebih manfaat. Boleh tengok benda gaib, manfaat kepada dia. Orang lain ni dia nak gaib, dia nak menyahu. Jangan untuk tarik perhatian manusia. Untuk kepentingan diri dia. Naklah benda lagu tu. Semua orang nak. Ni dia boleh tengok, dia jazan yang mutabiq lil haqi itu. Imma bikashfin. Ada kalanya yang kasyaf itu, tori ilmu tasawuf dah. Au dalilin tafsiliyin au ijmaliyin, ataupun dalil ni kita mengaji ilmu sekarang ni. Tu jazam yang mutabiq lil haqi itu berlaku dengan dalil dan juga tafsiliyun au ijmaliyun. Dalil ada, insya-Allah lagi akan datang itu akan dihuraikan. Ada tafsili, ada ijmali. Au taklidin li arifin, ataupun taklid ikut bagi orang arif. Tu al-jazmul mutabiq tu hasil dia macam mana? Dia berlaku dengan cara kasyaf, dengan dalil tafsili, dengan dalil ijmali atau taklid bagi arif. Itu yang dikatakan sebagai i'tiqad. Wa qaluna zatan ay fala tushbihu wa fala tushbihu zawatul makhluqin. Maka tidak menyerupai akan Allah Ta'ala tu oleh zat-zat makhluk. Tak ada fafihi, maka padanya nafyul kamil munfasili fi zat. Tidak ada daripada zat-zat makhluk yang seperti, yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Kalau ada yang mana makhluk ni yang zat dia serupa dengan zat Allah Ta'ala, itu dia panggil kam munfasil pada zat. Itu ternafi dengan kata wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat. Mana zat yang lain pada Allah Ta'ala tak ada yang menyerupai dengan zat Allah Ta'ala. Tu kena tengok lagu tu. Tidak ada mana-mana makhluk yang zat dia serupa dengan zat Allah Ta'ala, tak ada. Ini dia panggil menafikan kam munfasil fi zat. Kam tu makna beberapa. Kam tu lah makna syiriknya. Dia kitab lama dia tak sebut syirik, dia sebut kam.
Akam tu makna beberapa. Beberapa tu tidak satu. Beberapa tu dia panggil syirik. Akam. Tu. Maknanya walaisat zatuhu murakkabatan, tidak adalah zat Allah Ta'ala murakkabatan, disusun min ajza'in, daripada beberapa juzuk, lah, tidak. Zat Allah Ta'ala tu bersusun daripada barang. Cuma supaya kita kata apa nama makhluk ni, makhluk supaya kita kata binaan masjid. Masjid tu maknanya binaan dia daripada susunan bata-bata jokong yang disepak oleh semin, air semin, tu, dan juga pasir hak lain pula. Kemudian bata-bata tu pula adalah hasil pada susunan butiran pasir yang diikat oleh semin dan air. Jadi itu maknanya dia pasir tu pula dia ada pula sel-sel dia nak jadi sebutir, walaupun kita tak buat apa-apa nak kelih. Tu dia daripada dia tak ada makna, semua tu ada daripada susun, sekecil-kecil mana pun susunan. Allah Ta'ala tidak maknanya terdiri dari mana, terimpun daripada, tersusun daripada banyak juzuk. 2 juzuk pun tidak. Sebab itulah maknanya hak makhluk ni boleh tersusun daripada banyak juzuk, maka boleh ditaksim. Yaqbalul qismah. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala la yaqbalul qismata. Zat Allah Ta'ala tidak terima kismah, tidak terima pembahagian. Limaza? Kerana apa? Sebab dia satu. Zat Allah tu satu. Sekut tawa, sekeping, tu lebih. Tidak sekeping kan? Berah habis. Wati sekeping ni. Rumah tu supaya saat ni nak binaan. Himpunan susunan daripada bata-bata tu daripada pasar tu. Jadi maknanya semua hak lain daripada Allah Ta'ala itu terdiri daripada susunan, daripada bagai-bagai susunan daripada benda-benda yang sama jenis. Itu sebagaimana bata jokun tu hak mudah. Zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada banyak juzuk, 2 juzuk pun tidak. Jadi sebab itu zat Allah Ta'ala tak boleh dikerak, dibelah, disisi, disepak. Sepak tahu sepak. Kayak nak sepak, dipatah ke, sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala tu satu. Tu. Jadi ana minta izin, minta maaf dulu sekarang ana kena beradu sebentar, ada tetamu lah. Jadi kita berhenti pada kata setengah je lah. Berhak setengah je. Mana saat ni? Saat ni fa fihi nafyul kammi al-muttasil fiha aidan. Maknanya padanya menafikan kan muttasil padanya pada zat, aidan makna juga. Kita berada di situ. InsyaAllah kita sambung pukul 3.30. Pukul 3.30 insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa pun.